Okey, hai, apa khabar semua? Anda bersama dengan saya Lan Zero di dalam Portland Channel. Apakah paparan kisah kita pada kali ini? Jangan lupa saksikan video selanjutnya dan saksikan keindahan serta keunikan video-video yang terdapat di dalam Portland Channel. Jom kita tengok apa yang menarik. Ayo, sama-sama kita saksikan apakah paparan menarik pada kisah kali ini. Kalau roboh Kota Melaka, papan di Jawa hamba dirikan. Jika sungguh bagai dikata, badan dan nyawa hamba korbankan. Itu adalah pepatah Melayu yang sering kita dengar. Tetapi apakah kaitannya dengan rumah pusaka ini? Untuk mengetahui dan info yang lebih lanjut, jangan lupa untuk saksikan footage berikutnya berkenaan dengan rumah pusaka Melayu lama yang telah ditinggalkan. Bersama-sama dengan saya, Lan Zero, di dalam Portland Channel, kita akan merungkai dan menceritakan tentang kisah-kisah rumah pusaka yang telah ratusan tahun didirikan di sini. Seni bina rumah-rumah tradisional pada satu ketika dahulu merupakan sebuah karya seni yang semakin hari semakin dilupakan serta semakin ditinggalkan. Jadi paparan pada kali ini sedikit sebanyak dapat kita memperingati serta mempelajari seni bina dan juga kehalusan rumah-rumah Melayu tradisional yang masih ada sehingga ke hari ini. Ayo kita saksikan keunikan serta keindahan seni bina rumah. Rumah pusaka adalah rumah peninggalan arwah datuk nenek moyang kita yang telah dibina kira-kira ratusan tahun dahulu. Jadi kalau anda dapat lihat di belakang saya ini, rumah ini akan dibaik pulih dan akan diselenggara untuk menampakkan keaslian rumah tradisional Pahang. Jika anda dapat lihat di belakang saya ini, terdapat sebuah lagi rumah lama peninggalan warisan di kampung saya. Jom kita lihat apakah yang terdapat di rumah tinggal yang ini pula. Jika kita amati dengan teliti, setiap binaan rumah-rumah lama tradisional ini akan memaparkan motif-motif ukiran yang memberi begitu banyak mesej dan juga pengertian di sebalik setiap ukiran tersebut. Ini dia. Jika anda dapat lihat, di sini adalah bentuk pintu rumah tradisional negeri Pahang. Dan di sini jika anda dapat lihat, kelarai yang telah dibuat dengan begitu cantik, begitu kemas buatannya. Begitu juga dengan pintu ini yang tidak menggunakan sebarang paku, hanya menggunakan pasak. Itulah istimewanya rumah tradisional lama. Pasak. Begitulah hebatnya seni bina masyarakat Melayu satu ketika dahulu. Tidak menggunakan paku, namun menggunakan sumber alam, iaitu kayu yang dijadikan pasak untuk menyemat pada setiap perincian sesebuah rumah. Rumah tradisional yang ini pula, kelihatan seni binanya agak berlainan dengan rumah yang kita dapat lihat di visual yang sebelum ini. Jadi, kita lihat apakah kelainan rumah tradisional ini pula. Kelarai serta bidai tidak dapat dipisahkan di dalam seni bina rumah Melayu tradisional. Jika kita dapat lihat pada motif kelarai yang diukir begitu indah dan juga cantik ini menghiasi sesebuah rumah Melayu tradisional. Manakala bidai dibuat untuk memastikan sistem pengudaraan ventilation yang akan memberikan rasa selesa serta sejuk di dalam kawasan rumah.
Manakala di bawah rumah pula dijadikan tempat untuk menyimpan barang-barang peribadi seperti perahu, basikal, mesin padi dan juga pelbagai lagi. Itulah keunikan serta kecantikan sesebuah rumah Melayu tradisional yang semakin hari semakin dilupakan. Biarlah ianya menjadi sebuah sejarah untuk sama-sama kita belajar dan mengamati keunikan dan juga keistimewaan seni bina halus sesebuah rumah Melayu tradisional yang semakin hari semakin dilupakan, semakin ditinggalkan. Rumah Melayu tradisional juga merupakan lambang kepada bangsa, lambang kepada darjat dan juga lambang kesenian bagi masyarakat Melayu. Namun kini, banyak rumah-rumah Melayu tradisional telah ditinggalkan. Tetapi ada juga rumah-rumah Melayu tradisional yang diberi nafas baru, yang dibaik pulih dan dijadikan sebuah kawasan dan juga sebuah tempat tinggal idaman yang menjadi mahligai kepada mereka yang pandai menghargai seni bina rumah-rumah lama dan juga seni bina kehalusan rumah-rumah Melayu tradisional. Lihat sahaja tinggalan-tinggalan barang-barang lama yang masih terdapat di sekitar kawasan rumah-rumah Melayu tradisional ini. Di sini dapat kita lihat bahawasanya masyarakat Melayu tidak dapat lari daripada seni halus, seni ukiran dan juga kehalusan dalam pembuatan sesebuah rumah tradisional. Namun kini, barang-barang ini telah menjadi barang-barang antik yang menjadi buruan kepada mereka yang ingin mencari barang-barang antik. Video ini dibuat untuk menjadi tatapan kepada kita semua. Itulah dia. Segmen kita kali ini berkisar berkenaan dengan rumah Melayu tradisional yang lama. Jika anda dapat lihat, di awal video tadi adalah rumah-rumah lama yang dalam proses baik pulih. Dan di belakang saya ini adalah rumah lama peninggalan yang diberikan kepada waris untuk dibaik pulih. Dan lihatlah hasilnya, betapa cantik dan indah. Okey, itu dia paparan kisah kita pada kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share dan juga komen Pok Lan Channel. Semoga info yang diberikan bermanfaat dan juga boleh digunakan pakai. Baik, sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Diharap anda semua terhibur serta mendapat sedikit informasi dengan paparan kita pada kali ini. Sehingga kita jumpa lagi. Ikhlas dari saya, Lan Zero.